Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Bicara Buku. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Aufa Faimah binti Wan Muhammad Amiruddin. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, Kuala Kangsar, Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 4014. Hobi saya ialah membaca. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini saya berasa amat teruja untuk kongsikan buku yang saya baca, iaitu berjudul Ibu Ratu Hatiku. Di dalam buku ini terdapat isi yang menarik. Jadi kawan-kawan, ayo kita dengarkan. Buku ini hasil karya yang ditulis oleh Nur Farhana binti Nuruddin. Ia diterbitkan pada tahun 2013 oleh Edaran Menara Ilmu. Buku yang menarik ini mengandungi 44 halaman muka surat dan terdapat satu tajuk, iaitu Ibu Ratu Hatiku. Ia menceritakan tentang Hari Ibu. Buku ini berharga RM14.80 untuk di Semenanjung dan RM15.80 untuk di Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar macam saya. Tema utama yang menarik perhatian buku ini ialah mengenai sifat yang cukup istimewa kerana menggabungkan cerita dalam bentuk komik. Jalan cerita buku ini mengisahkan tentang adik-beradik kembar yang tidak seiras bernama Tina dan Tini. Cikgu Umar merupakan guru untuk subjek pendidikan seni, meminta anak-anak murid untuk membuat kad ucapan sempena Hari Ibu. Membuat kad ucapan adalah salah satu pertandingan, kata Cikgu Umar. Selepas pulang daripada sekolah, Tina dan Tini meminta izin ibunya untuk pergi ke kedai buku dan peralatan tulis. Maka, bermulalah misi Tina dan Tini. Mereka bertungkus lumus untuk menyiapkan tugasan. Mereka membuat kad ucapan berbentuk hati. Selepas mereka siap, mereka hantar kepada Cikgu Umar. Selepas seminggu, Cikgu Umar mengumumkan pemenang bagi pertandingan kad ucapan sempena Hari Ibu. Dan pemenangnya adalah Tina dan Tini. Pengajarannya, kita harus menyayangi ibu kita kerana ibu kita telah melahirkan dan membesar kita dari kecil hingga besar. Dan kita harus berusaha dan jangan mudah putus asa. Cuma, pada pendapat saya, buku ini ada sedikit kekurangan. Sepatutnya, ianya berwarna dan jika boleh ditulis dalam bentuk komik. Ianya dapat menarik perhatian murid-murid tahap 1 untuk mudah difahami. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa buku ini amat bagus dan menarik serta mudah difahami. Sekian, terima kasih.